Hello, Assalamualaikum. Siapa here? I'm Ed. I'm Jay. And we are from UXC. Podcast ini ditajakan khas oleh Means and Boys Waking Cravings Satisfy. Alright. So guys, podcast ni ditajakan khas oleh Means and Bites. Do follow them dekat channel socials, kat IG, TikTok dan juga don't forget to press the notification button as and when you go live. Korang boleh buat korang inquiries ataupun orders. Betul. Mereka ada jual beberapa juada seperti epok-epok, roti boyan, tahu bergedil dan macam-macam lagi lah. Yes. So kalau korang tune in to diorang punya TikTok live like what Ed cakap, korang boleh tengok apa menu for the day, diorang open order for apa. Betul. Korang boleh inquire lah kat live tu. And so guys, do follow kita punya socials dekat IG, TikTok dan juga dekat subscribe pada kita punya YouTube. Just search Urban X Cooking SG. If And also like, share and comment kita punya YouTube lah. lagi satu aku nak ingatkan, suka tengok, tak suka jangan tengok. Betul. Kita pun memang betul kita tak boleh control orang-orang yang nak kasih negative feedback. Betul. Tapi sebelum korang kasih negative feedback tu, kalau korang rasa benda ni merepek, video ni atau episod ni merepek, tak payah tengok lah. Skip je. Tak paksa apa. Orang lain okey je, thumbs up gini semua, feedback okey, ada je lah. Macam aku cakap kau, 1 dalam 1000 mesti ada. Alah. Tak, masalahnya dah lepas satu video tu kan, ada video-video lain juga dia komen. Aku tak tahu ni makcik, aku tak tahu lah what the hell this makcik is thinking. Makcik bodoh lah cakap. Bangsa makcik je pantat je lah pakai YouTube, lepas tu nak komen-komen. Tak ada live makcik. Yalah. Kita tak terasa sangat lah. Cuma terasa. kita macam kalau yalah macam aku cakap, negative feedback, orang punya komen ke apa ke, kita tak boleh stop. Betul tak? Betul. As simple as kalau korang tak suka, tak payah tengok. Tiada paksaan. Ada ke every live kita cakap korang mesti tengok Tak cakap apa. korang mesti tengok kita punya episode gini semua. Mana ada. Siapa yang pass by kita punya TikTok, dia kalau VTT tu FYP, siapa yang singgah kat YouTube kita, Alhamdulillah lah. Untuk tengok video. Kalau korang rasa korang dapat tahu yang episod ni daripada TikTok yang lalu FYP, kalau korang rasa merepek, tak payahlah masuk kan. Betul tak? Tak payah. Masa aku tak payah nak, at least kata tak, kau ambil the effort tu, comment whatsoever, but in the end kau dapat blast balik pada kita. Tak ke macam tai orang panggil tu punya cara. Tak suka dah, swipe. Betul. Korang nak cakap kita world ke, korang nak cakap kita merepek ke apa ke, korang kena ingat satu, ini story semua ni datang bukan dari kita. Betul. Korang faham Bukan story kita. Kalau story kita lain macam. Betul. Kalau korang rasa benda ni semua datang dari kita, korang nak cakap merepek, itu by all means. So benda ni, story ni datang daripada pendengar, kita sharekan story di dalam ni. Kalau korang cakap merepek, means korang cakap orang yang share tu merepek, bukan kita. Itu pasal kita tak terasa. And aku emphasize lagi, kalau korang tak suka atau korang rasa ni kita punya podcast, kita punya video yang ada dekat YouTube, kita punya short reels yang keluar dekat TikTok ke apa, korang rasa ni merepek, swipe. Habis cerita. Tak susah korang pun. Kita tak mengharap korang view kita. Kalau korang nak hater sangat kan, korang pergi tengok video-video orang lain punya. Nak tengok sama tak sama. Betul. Aku honestly speaking, kita bukan somebody pun. Kalau korang nak tengok ke tak nak tengok ke, Betul. apa kisah tak kira pun. Betul. But the thing is, kalau kita buat macam gini pun, kalau kau rasa macam mesti kena komen merepek lah, mesti kena komen benda bodoh lah, Betul. just keep that thought to yourself and just swipe up the story ataupun the video lah. Skip. Tak mau waste korang punya energy lah. Seberapa banyak kita respect kepada pendengar kita yang kirimkan story-story gini, so kita harap pun korang pun boleh show some respect lah, at least pendengar kita put some effort untuk kongsikan cerita diorang dengan kita ketengahkan dalam podcast. Betul. So kalau
korang nak komen macam gini, memang by all means. Tapi macam aku cakap, lagi sekali, tak suka swipe. Korang komen gini, korang bukan jatuhkan maruah kita. Tak ada. Korang komen benda-benda gini, korang rasa orang yang share story ni dekat kita tak terasa ke? Itu je. Kita memang tak ada rasa apa-apa pasal kita kena ketengahkan cerita dorang sahaja. Itulah orang kata bodoh tu simpan sikit. Yalah, mampus ni orang semua. Tak kisah, macam-macam ni semua patut jangan tengok apa tau, video-video syarahan, video-video ustaz-ustaz. Lebih baik komen nak merepek kat sana, biar kat sana. Tahu nanti. Alright, so podcast ni yang also ditajakan oleh Maintain Bytes. And also don't forget to follow kita punya socials. And also elakkan komen-komen merepek-merepek korang. Komen-komen yang hater-hater sangat, please jangan. And also kalau korang nak kita ketengahkan story korang can also email kita ataupun WhatsApp kita ataupun DM kita. And also kalau korang nak voice record, even better lah, boleh juga. Dan after that kita ketengahkan korang punya voice record dekat kita punya live recording lah. Even I mean okay lah, we can make do lah how to run that shit lah. Be the first lah. Maybe the first, maybe the second, I don't know. So far tak ada apa. So far orang email, WhatsApp. Maybe ada lah. I mean broadcast radio lah kat luar tu. Tak, I'm talking about us lah, kita kat sini. If podcast wise, I don't know lah kan. Tapi it will be cool lah kalau korang boleh hantar kita voice note dan kita ketengahkan pada ni lah korang semua. Betul. Alhamdulillah. So pada malam ini kita ada story yang cukup panjang. Satu story kan? Satu. And it's in the north, I believe, kan? North. Yes. Yeah. And very very interesting. And I mean, korang boleh ambil satu pelajaran lah dari situ, insyaAllah. Kalau tak ada apa lagi, kau boleh carry on lah story telling tu. Alright, kita mula Okay, kita dapat email daripada seorang lelaki lah. Alright. Saya jumpa limau, paku dan kain hitam depan rumah di Woodlands. Lepas itu semuanya berubah. Assalamualaikum Urbanist Cooking SG. Waalaikumsalam. Nama saya Ashraf, umur 34 tahun. Saya menetap di kawasan Woodlands, Singapura. Saya dah lama fikir nak kongsi cerita ni, tapi setiap kali saya cuba menulis, saya rasa seram semula bila teringat apa yang berlaku kepada keluarga saya. Kisah ini berlaku sekitar penghujung tahun lepas. Masa tu, saya baru berpindah ke sebuah flat lama di kawasan utara Singapura. Beberapa minggu pertama, semuanya berjalan seperti biasa. Sehinggalah satu pagi sebelum subuh, saya buka pintu rumah untuk buang sampah. Betul-betul depan pintu, ada satu kain hitam kecil yang diikat menggunakan tali merah. Di atasnya ada 2 biji limau nipis, beberapa batang paku berkarat dan segumpal rambut. Saya ingat ada orang bergurau. Saya terus sapu semuanya ke dalam plastik dan buang ke tong sampah bawah blok. Saya tak fikir panjang, tapi malam tu saya mula dengar bunyi ketukan. 3 kali, tepat pukul 3.07 pagi. Saya buka pintu, tak ada sesiapa. Koridor kosong. Saya fikir budak-budak nakal. Malam kedua, bunyi sama. Ini lain sikit sound effect. Kali ni lebih kuat. Saya terus buka pintu, masih tak ada orang.
Cuma saya nampak kesan tapak kaki basah di lantai koridor. Tapak kaki itu berhenti betul-betul depan pintu rumah saya. Tetapi tak ada tapak kaki yang pergi semula. Saya terus tutup pintu. Saya mula rasa tak sedap hati. Beberapa hari kemudian, isteri saya mula mengadu selalu bermimpi orang berdiri di dapur. Seorang perempuan tua, memakai kain hitam, rambut panjang, tak pernah bercakap. Cuma memandang. Adik lelaki saya pula mula bercakap seorang diri. Masa tu, dia baru berumur 5 tahun. Dia selalu duduk menghadap tingkap ruang tamu. Kemudian, dia akan melambai ke arah kawasan pokok bawah blok. Saya tanya dia, lambai dekat siapa? Dia jawab perlahan, nenek tu selalu datang tengok rumah kita. Saya tengok bawah, tak ada sesiapa. Saya mula rasa keadaan semakin pelik. Setiap malam sekitar pukul 3 pagi, lampu dapur akan menyala sendiri. Air paip dapur pula terbuka perlahan-lahan. Saya tutup. Beberapa minit kemudian, air terbuka semula. Saya mula tidur dengan semua lampu menyala. Tapi gangguan tetap berlaku. Kemuncaknya berlaku pada malam Jumaat. Saya terjaga sebab terdengar bunyi sesuatu diseret di luar rumah. Saya intai melalui lubang pintu. Koridor kosong. Tetapi betul-betul depan pintu rumah ada semula kain hitam itu. Kali ini lebih besar. Saya terus undur. Esok paginya saya minta bantuan seorang ustaz yang dikenali keluarga. Beliau datang melihat keadaan rumah dan menasihatkan kami supaya tidak membuat sebarang kesimpulan tentang siapa yang meletakkan bungkusan itu. Beliau mengingatkan kami supaya memperbanyakkan doa, bacaan Al-Quran dan menjaga hubungan sesama manusia. Selepas beberapa hari, kami mengamalkan nasihat tersebut. Gangguan yang kami alami semakin berkurangan. Sampai hari ini, saya masih tidak tahu siapa yang meletakkan bungkusan itu di depan rumah. Atau adakah ia benar-benar ditujukan kepada keluarga kami. Kadang-kadang bila saya balik kerja lewat malam, saya masih teringat satu perkara. Walaupun bungkusan itu sudah lama tiada, di depan pintu rumah kami kadang-kadang masih tercium bau limau yang sangat kuat. Sedangkan tak ada sesiapa pun yang sedang memotong limau. Terima kasih Abang Cooking SG jika sudi bacakan cerita saya. Ashraf, Woodlands, Singapura. Uish. Cerita berkenaan dengan sihir. Sihir lah. Pasal dia dah jumpa satu bungkusan yang dililit dengan benang merah. Lepas tu ada paku, ada rambut, gumpalan rambut. That is already a form of sihir. Tapi kau tak rasa pelik? Dia baru, kira kan diorang baru move in. Diorang baru move in, kira I don't know, dia tak state whether this is a BTO or resale. Yeah. So if it's a resale, maybe orang yang ni, yang hantar tu tak tahu owner lama dah pindah, dan owner baru masuk. Tetap benda tu dia hantar dekat the same location, but you know, Same unit lah. the same unit, tapi efek dekat keluarga baru. Ataupun kalau BTO, maybe you know, ada orang yang terdekat mata merah ke apa. Biasalah dapat rumah baru gini semua kan. Tak payah nampak orang senang, orang maju sikit. Biasanya semua normal stuff lah. So untuk aku macam benda-benda macam gini, kalau engkau nak elakkan actually the chances of nak elakkan not really high.
Because the possibilities of terkena sihir pun boleh juga ada kat situ. So apa aku boleh suggest is, bila kau terjumpa satu bungkusan ataupun satu bukur ni semua kan, is to pagar diri kau sendiri dulu Before ni lah. before sentuh lah. Because dia ada bilang kepada sentuh. Ya. Dia cakap dia angkat, terus buang kat atas sampah bawah. Yeah. So benda-benda segini kan actually kau kena neutralize dulu. Before kau neutralize, kau kena pagar diri kau dulu. As simple as kau baca bismillah 3 kali, syahadat 3 kali, terus kawan Nabi 3 kali, Al-Fatihah 3 kul, Al-Fatihah, Ayatul Kursi 3 kul. Lepas tu kau nak angkat tu kan, before kau angkat tu kau niat lah diri kau. Kau niat kat diri kau pula. Kau niat lah. Kau cakap lah kau nak nak tengok apa benda ni. Dengan izin Allah, lindungi kau lah, diri kau daripada benda-benda buruk lah. So bila kau angkat tu, kau tengok okay, ni confirm tanda-tanda sihir lah. Masa aku ada barang-barang dia, dia punya material dia. So apa next thing kau need to do is simple. Kau ambil satu bekas kosong, isi dengan air, kau rendamkan semua kumpulan tu semua dalam air tu. Lepas tu kau bacakan Ayatul Kursi. Kau repeat all the way, as simple as Ayatul Kursi. Kau repeat sampai kau puas. Kau tinggalkan 3 malam. After that kau baru kau buang dekat tong sampah ke mana-mana. As long kau jangan buka dia punya benang dia. Yang terikat tu lah. So the whole thing, kalau kau nampak dia kumpulan macam tu kan, dia dengan ikat gitu kan, kau angkat the whole thing, kau letak dalam bekas tu. Tapi before sentuh, macam apa kau cakap, pagar diri dulu lah. Yeah. Because you never know, that thing is dia tengah tuju pada kau ke, on the previous rumah ke, ataupun orang lain ke, kau takkan tahu. Yeah. So daripada benda terjadi kan, kau do something about it lah first, on yourself. That's all I can say lah. I can share. Nak buang pun even better, buang tak mau tempat-tempat atau sampah macam common areas lah. Even better kalau kau pergi macam tempat centralized tong sampah kan, dan kau campak kat situ straight away. Tak mau tempat-tempat yang macam kau tutup rumah aku tipis ni, ada orang buang sampah kita kan. So orang akan buang kat situ je, whereas orang boleh senang bongkar so nak buang directly kat tong sampah tu. Dia best terus pergi laut senang lah. Tapi the thing is, laut tu kan kalau arus tu tolak balik, Tanam tanah pun boleh, tapi tak suggestkan lah. Kalau sekarang orang korek boleh stuff like that. Tapi kalau sebelum kau buang tu, kau neutralize dia pun boleh kan? Yalah, that's what aku kata, neutralize pakai bekas air putih. Kau dah neutralize dengan dia 3 hari, so kau buang lah. Tapi bila kau ada neutralize tu, kau buang, masih ada ke? Kalau kau tak yakin, faham? there's a reason behind it lah actually. Asal kau buat this step. Actually it's just to protect diri kau, ataupun just to protect the community lah, senang kata lah. So itulah aku punya tips sikit-sikit lah yang aku boleh share. Nothing much actually. Cuma kalau let's say, kalau kau tak tahu baca any surau, kau can just contact any pakar perubatan ataupun any ustaz yang buat ruqyah lah. From there they know what to do next. Even kalau kau tak tahu siapa-siapa nak contact, kau boleh contact Abang Let's Cooking. So iyalah, Celit lah. Dah lama tak buat kerja gini tau. Kan? Dah lama tau tak buat kerja gini. ada je, I mean, orang panggil-panggil like tolong. But then the thing is, aku banyak tolak lah. Aku banyak tolak. Aku like, not now. Now is not the time for aku to commit lah untuk buat rawatan. Aku really like, because rawatan itself takes a lot of your energy, a lot of your mental also. Whereas siang harinya, aku ni kerja bukan full time perawat. Yalah, correct lah. So aku ada full time job. So full time job aku pula take a lot of my energy and take a lot of my mental punya brain juice lah. So you know when you come home, kau ada family.
Tu lagi mental lagi tu. Hmm. So when it comes to another thing which is rawatan, kau imagine kau dah penat daripada kerja, kau dah penat daripada family kau dah kena buat rawatan lagi. Aku bilang kau Drain habis. Then habis. So the thing is, kalau kau nak buat rawatan ni, even better kalau kau punya badan sendiri ni kan tengah fully prepared. Bangsa kau got enough of rest, mental kau very fresh. So that's why bila kau pergi ke rawatan tu, kau will be very fresh and also very body kau prepared lah to to handle the situation. Kalau the situation turn Sour lah. turn sour, turn bad lah. So kalau kau bangsa like macam aku example aku penat rabak, mental aku koyak, dan pergi rawatan, memang rabak aku bilang kau. Things will go wrong in a lot of ways. Correct lah. Yeah. So that's why lah aku banyak case yang aku banyak tolak lah actually. Yeah. So aku just cakap as simple as kau pergi cari lah lain-lain perawat lah. Aku as of now aku take a break. So yalah, that's all. Kes rawatan ni semua memang banyak actually story-story gini. Yang last aku ikut kau tu kat mana? Woodlands kan? Woodlands juga kan? Dekat rumah arwah. Daerah sana kan? Tak lah, Bukit Batok last. Bukit Batok. Itu pun kira Bukit Batok tu busy. Setiap malam, korang bayangkan setiap malam klien aku ni dia duduk dengan anak dia. Dan korang bayangkan setiap malam barang-barang furniture boleh terbalik tau. Dalam kena melayang lah. Oven yang berat itu macam boleh jatuh daripada that tabletop. Dan apa lagi, mainan-mainan anak dia yang dia stack kat tepi, rak-rak semua tepis pun jatuh. Kau bayangkan dia keluar rumah untuk pergi dapur, beli barang-barang dapur, patah balik dia punya furniture sofa semua dah terbalik. Dah macam perompak masuk so. Dia pecah rumah lah. Kau bayangkan, that is kita punya last case. Kita go down for investigation, then kita buat rawatan, dan after that ada follow up rawatan. Alhamdulillah so far kurang sikit lah. Tak ada macam tuang balik rumah rumah kena rompak style. Tak ada. Betul. Cuma more of mental lah. Like because they've been having these attacks dah lama tau. So makan otak dia. Mentally drain semua. So right now dia, from aku check dengan kakak dia right now tengah go for some therapy lah to get her brain like not brain fix lah, like like centralize dia punya otak balik. Kira kan Because dia been very very paranoid, pressured semua lah. So dia pergi specialist untuk macam go for therapy lah senang cakap lah. Therapy lah. Tu je lah boleh cakap. So that is one of the biggest case lah. Yeah. Dan dekat, if you are talking about north dekat Woodlands tu, yang abang tu kan panggil kau kan, itu kau masuk kau nampak budak kecil yang kat dalam bilik tu kan. Yes. Tu kecoh. Tu yang bapak dia. Bapak dia, correct. Tu yang bapak dia. Bapak dia pun, itu yang bapak dia kira dah kira kan itu bapak dia kena backfired is it? Sampai jadi gitu kan. Kesian enggak lah. Kesian. Tu kes pun dah tutup. Apa lagi? Mana lagi kes dia? Mana lagi? Oh, yang paling unik, yang kes orang yang dekat Loyang. Dia Fred. Tu
tu paling unik gila. Engineer Fred. Itu kan semua story kan. Aku tak tahu sangat. Pasal banyak the liars dengan kau privately apa. Okay, aku just give a bit Summarize of lah. summarize lah. Pelanggan aku ni dia anak dia lah, anak dia. Mak dia yang contact aku. So mak dia explain lah anak dia kena gini. Ada mimpi jatuh daripada tingkat tinggi, mimpi terima barang lah, whatsoever. So dia tunjuk lah stuff of kesan-kesan bila anak dia terkena stuff like this, benda-benda gangguan gini. Dia nampak tangan dia ada bila this attack come, anak dia tangan dia macam merah, ada spots merah. So aku try to diagnose lah, like what is it related, like kau dah check dengan doktor ke, dengan pakar kulit ke apa ke? Cakap belum. Dia pergi bawa lah. Dan aku tak tahu dia bawa ke tak lah. So dia sound like very urgent. So that's why malam tu aku panggil korang semua. So yalah, from that aku boleh sambung lah. Apa yang aku tahu apa yang aku ingat is kita so called try to diagnose, detect everything through video call je. Okay, yeah. The night I mean kita buat 2 session actually. The first session aku buat solo. The solo part aku buat video juga. Tiba-tiba imagine tangan anak dia keluar T. Macam cross lah. Macam cross lah. Apa panggil crucifix apa? Tak tahu aku. Apa panggil lah tu lah. Ada keluar T. Bayangkan guys dekat lengan tangan kiri ni ada T. Bila tengah sesi rawatan tu, tiba-tiba tangan anak dia ni keluar T. So bila aku try to rawat dia dah rasa panas. Tu daripada situ boleh nampak badan dia yang putih gila, orang mana Pakistan something like that. So dia kulit putih gila. So bila aku tengah buat ruqyah ni, tiba-tiba all the way tu merah. Kau boleh nampak from bawah, like slowly dia go up. All the way tu merah. That is day 1. Day 2 yang korang. Dengan diorang pula kita buat sesi video call juga. Rawatan cara jarak jauh. So bila in session, kita semua like bacakan all the social and whatsoever. Then the same thing, badan tu merah. Dan apa lagi aku boleh ingat what I can recall is dia rasa ada benda bergerak kat tangan dia kan. Tangan, lepas tu go to macam tepi shoulder, tengkuk. From point to point lah yang dia rasa benda bergerak kat dalam. That is one. Itu settle. Another one yang ramai-ramai kita pakai glove kat ni. Yang glove tu terbakar. Itu kat mana Kat rumah pakan ke? Itu ni lah. Siapa tu? Yang kawan dia orang Yang berlakon. Ya ke? Suraya. Suraya. Bukan. Suraya tak buat apa-apa. Tu kita dengar dia punya back end dia story. Aku lupa. Kita lupa. One of the cases kan, ini pelik gila. Cases tu, the patient tu datang on site. Kita buat rawatan, semua pakai glove. Korang bayangkan, glove surgical Surgical glove. korang bayangkan kita tak sentuh tau. Kita just like jarak lah dia lah. Yang kita bacakan. Bila tengah in session ni, tiba-tiba korang bayangkan, glove ni kita tengok tiba-tiba macam terbakar tau. Bukan macam terbakar, memang terbakar. Glove kita colour biru lah kita pakai. Biru pula. Biru punya surgical glove. Korang bayangkan dah colour warna coklat-coklat hitam. Like chauta colour. Semua ada. Satu orang je. Betul kat 139. Semua glove ada tau. Bila tersarung tu memang semua biru. Cukup time lepas rawatan kan. Exactly, right after rawatan. Kita check balik semua, kita nak buka glove ni. Kita tengok
Asal kuning hitam coklat gitu bakar Mat. Bayangkan. Kan. Tu pun tak tahu apa efek dia actually. Dia punya Tu aku ingat siapa. Yang one of the kakak juga. Kakak kan. One of the kakak juga. Yes. Ya. Because aku ingat dekat I mean orang tu datang kat rumah, yang kita ramai buat rawatan tu dia. Correct. So after straight away kan, it's a straight away thing right. Like after the rawatan kita straight away nak buka glove, dia tengok so lah, dua-dua glove ni, bayangkan dua-dua glove ni ada kesan terbakar. Dia bukan berlubang tau. Tak. Dia kira burn marks. Burn marks, yes, correct. Padahal kita tak sentuh pun. Contoh dia macam gini Just a few inches away lah. Macam ni kira kulit dia kita pakai glove kita kat sini je. Tak sentuh pun. Tak sentuh. Tu paling unik So yalah, aku rasa that's all for tonight. Do follow kita punya sponsor Jatuh Mains and Bites dekat socials, IG, TikTok. Don't forget to press the notification button. SMS don't go live. Korang boleh buat korang punya inquiries dan juga buat korang punya orders. So kalau ada any sponsor yang ingin belanja kita, korang boleh email kita dekat urbanxcookingsg@gmail.com, urbanxcookingsg@gmail.com. And also kalau korang nak share story-story seram korang can just WhatsApp kita at 86460636, 86460636. And also kalau korang nak voice note, silakan dialu-alukan. Yes, and with that aku we are from UXC. Assalamualaikum man. Ciao. Bye-bye.